nak kata dia lama sangat pun tidak sebenarnya. Kenalan kita, dia tak cepat, dia tak lambat, dia just nice sebenarnya. Dan kita orang bersetuju untuk merahsiakan rombongan ni selagi bukan hari ni lah. So dia sebenarnya rahsia nak kata lama tak lama, just nice lah. Perkenalan tu bila ada? Lebih kurang dalam Setahun? lebih kurang plus minus lah. Plus minus lah. Jadi sebenarnya kita orang pun agree banyak yang untuk kita nak jaga hati, dan saya rasa benda ni patut. Jadi kita dah fasa dah matang tu, saya rasa kita tak perlu nak buat-buatkan benda yang belum sahih, belum jadi. So alhamdulillah inilah hari ni. Karakter dia tak sama dengan wajah dia. So kalau kita tengok wajah dia gini, sopan, ayu, santun kan, secara tapi bila kejujuran dia dan apa yang dia macam mana saya cakap keikhlasan dia ada bersama dengan saya. Mira adalah seorang ibu tunggal. Seorang ibu tunggal ada anak 3. So benda tu dia tak meletakkan pun halangan kepada saya pun. Saya rasa kita okey, dia okey, dan saya tanya kita terus ke next stage. Okey. Mira pula macam mana? Sosok seorang Radin. Radin ni saya ada Radin ni. Radin ni dia seorang yang sangat baik hati. Sangat baik hati. Dengan semua orang. Tak kira siapa. So dia akan utamakan orang lain sebelum diri dia pun. So sometimes dia bagi yang terbaik untuk orang, walaupun the treatment that he get sometimes tak macam so the kindness of him tu yang buat dia seorang yang istimewa. Kalau dia macam mana dengan penerimaan anak-anak, dia ada ayah baru? Anak-anak sangat seronok sebab Radin adalah seorang yang sangat penyayang dan dia mudah sesuaikan diri dengan keadaan. Dengan siapa pun. Jadi dia orang memang sangat seronok lah. So nak menggalas tanggungjawab itu sangat besar, kan Radin dah bersedia untuk galas semua tanggungjawab sekaligus. Saya ada Mira, dan dia akan tolong saya, dia akan bersama-sama dengan saya, dan saya rasa benda tu bukan bermakna untuk saya, dia tanggung satu tanggungjawab yang baru lah.